baruku dan lansir pun dah sedondon pula warnanya. Bersama mari raikan meriahnya lebaran. Maaf di pohon pagi mulia, duit raya ku lebihkan. Hari raya paling bermakna, eratkan kasih sesama kita. Setahun hanya sekali ucap salam. Pada pendapat saya, semangat patriotik di sekolah ini melalui hari raya dapat dipupuk dengan jamuan seperti inilah. Bila kita buat jamuan seperti konsep rumah terbuka atau open house, kita dapat merapatkan jurang ataupun ukhuwah antara pelbagai kaum. Terlepas itu, bila kita buat macam pertandingan-pertandingan pemakanan tradisional ni semua, nampaklah kita dapat kaum lain pakai baju Melayu, baju kurung. Sebab selama ni kalau kelas-kelas biasa kita tak nampak. Tapi bila zaman-zaman macam ni, kita boleh nampak pelajar-pelajar pakai baju-baju raya. Jadi ini mengeratkan lagi perpaduan yang tunjukkan negara kita ini tidak jauh antara kaum pun. Sebenarnya kita rapat sebagai satu negara yang sangat harmoni. Baik. Okey, terima kasih Sarul. Saya setuju dengan pendapat Syarul. Bagi pendapat saya pula, saya rasa semangat pasal ini dapat diperkumpul apabila macam kita tahu untuk menjayakan majlis jamuan hari raya ini, kami semua tolong untuk menyiapkan juadah makanan supaya Jabatan Sedar dan juga jabatan lain dapat datang mengunjungi Pameran apa? Mengunjungi reruai kami. Jadi saya rasa dengan semangat tolong menolong antara kita semua, semangat pastu dapat lagi diperkumpulkan dalam sanubari masing-masing. Itu sahaja. Itu sahaja daripada kita. Terima kasih Syarul dan Batisha. Pada pendapat saya rasa banyak perbezaannya. Iaitu pada masa saya zaman kecil dulu, saya ni tidak banyak terdedah dengan aktiviti media sosial. Berbanding masa saya dewasa sekarang, saya banyak terdedah dengan aktiviti media sosial. Yang mana saya dan cousin saya, iaitu sepupu saya lah, banyak melakukan aktiviti trend di media sosial yang viral pada masa tersebut lah. Yang mananya kami nak memviralkan video trend kami tu. Kalau makanan ada perbezaan tak? Kalau pada pendapat saya lah, tak banyak perbezaannya. Yang mana dulu dan sekarang ni masih disediakan dengan ketupat dengan rendang. Itu saja. Okay. Terima kasih. Okey, untuk jawapan saya yang pertama, nilai-nilai yang kita boleh lihat terutamanya sepanjang hari raya dan juga bukan pada hari raya ialah nilai kesederhanaan, kasih sayang dan juga saling kemaafan. Okey, sebagai contoh, pada hari raya of course kita akan saling memaafi antara satu sama lain. Yang orang selalu cakap kosong-kosong. Tapi itu tidak semestinya harus diaplikasikan sewaktu hari raya sahaja. Mungkin boleh jadi kita buat salah dengan seseorang, kita boleh cepat-cepat minta maaf. Kita jangan melambatkan waktu maaf. Okay, Terima kasih Bella.